Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan jumlah peningkatan trafik hingga 2.3 juta kenderaan sehari di 3 lebuh raya. Alhamdulillah, sampai pun rumah ni. Haish, nak buat macam mana, terpaksa pindah. Company pun dah buka branch baru kat sini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Siapa dia pula ni masuk rumah tu? Hai, nama aku Zack. Aku baru pindah kampung ni. Nak beraya feeling-feeling kampung kat sini. Kalau dah pindah rumah ni, memang banyaklah barang nak bawa keluar. Tapi dalam sibuk-sibuk tu, nampak jiran sebelah ni macam pelik sangat tengok aku. Ha tu, tengoklah. Aku tegur angkat tangan pun dia lari. Bang, beli. Beli bang. Hai, beli. Apa ada? Ni tengok bang, semua sedap bang. Bang sedap. Ni sedap. Ni kuih apa? Ni burger Malaysia. Burger Malaysia. RM3. Ni RM5. Boleh bang. Ni isi apa? Kentang. Dek, siapa tu? Oh, Pak Hamid tu. Ya memang macam tu, tak bergaul sangat dengan orang. Bang dari mana bang? Tak nampak pun. Saya dari KL. Balik raya. Balik raya ke Mas Rumah. Oh, baru aku tahu nama jiran aku ni Pak Hamid rupanya. Ni Pak Hamid, dari mana tu? Pak Hamid ni orang cakap pun tak tahu pula. Orang kampung sini pun cakap dia memang jenis macam tu. Tak nak bergaul. Asyik dengan basikal dia je. Kadang tu jalan yang dia lalu tu duk ulang alik 2-3 kali. Macam ni lah. Tapi apa sebenarnya punca dia Assalamualaikum. Oh, Pak Hamid. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Zack. Dari rumah sebelah. Oh, ada apa? Oh, saya ada beli kuih lebih sikit. Boleh buat berbuka, Pak Hamid? Buat susah je. Jap. Siapa nama kamu tadi? Oh ya, Pak Hamid ni pun pelupa juga orangnya. Assalamualaikum, Pak Hamid. Wah, rajin. Waalaikumsalam. Ya, tengah mengemas ni. Kan kita nak raya tak lama lagi. Bahaya, Pak Hamid. Buat kerja sorang-sorang, membongkok lagi. Nanti terpeleot pinggang tu, siapa susah, Pak Hamid? Melah saya tolong. Ya, tak ya juga. Sekejap, sikit lagi. Okey. Nah, boleh sambung. Pak Hamid, panas lah. Bagi air sikit. Aduh, yai, panasnya lah. Dapat kipas sedap ni. Pak Hamid, pinjam kipas jap. Pasal kipas? Pak Hamid okey tak ni? Tiba-tiba tadi pegang tangan saya. Terkejut saya. Kamu ni nak pegang suis tu, tolonglah pastikan tangan kering, baru boleh pegang suis tu. Ini tidak. Tangan basah-basah nak pegang suis. Takkah kena ada jantan elektrik? Tak adalah Pak Hamid. Mana ada macam tu. Okey je. Kamu jangan cakap macam tu. Arwah isteri Pak Hamid ni kena ada jantan elektrik. Selepas tu 1 bulan meninggal di hospital. Patutlah Pak Hamid macam ni. Rupanya ada benda yang disorokkan selama ni.
Kesian Pak Hamid, tak pasal-pasal semua orang pandang pelik kat dia. Pak Hamid, saya nak tanya boleh tak? Tanyalah, tanya apa? Bukannya apa. Sejak saya pindah sini, saya tengok Pak Hamid rajin basuh basikal. Special ke basikal ni Pak Hamid? Oh, basikal ni satu-satunya pemberian daripada arwah isteri saya. Inilah harta peninggalan arwah isteri saya yang saya boleh kenangkan dan abadikan bersama. Dato' ni Pak Hamid, raya ni persiapan dah siap ke belum? Raya ke tak raya ke, sama je. Seorang-seorang raya. Janganlah raya seorang Cik Hamid. Kalau macam tu tak apa. Nanti kita raya sama-sama. Saya nak ambil gambar dengan Cik Hamid depan rumah ni. Cantik rumah Cik Hamid. Depan mana? Depan sini lah. Sini. Kita ambil gambar sini. Okey. InsyaAllah. Mana Z ni? Tak balik lagi. Nampak raya seorang-seorang lah tahun ni. Pak Hamid, kejap. Amalan mengunjungi saudara mara, sahabat handai dan jiran tetangga merupakan satu amalan yang amat dituntut oleh Islam. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu, yakni yang bertelingkah itu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beroleh rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Terlupa pula. Ni kan video raya. Selamat Hari Raya buat semua umat Islam. Mohon maaf zahir dan batin. Salam 00. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Yeay.